Assalamualaikum, selamat datang ke channel Agdi Aminuddin. Okey, korang tahu tak dekat Telegram ada satu features yang kita boleh auto delete message kita. Okey, kita boleh set lah dia nak auto delete dalam tempoh 24 jam ke, seminggu ke kan. Okey, kita boleh setting. Okey, contoh ya, first kali korang perlu login account Telegram. Kalau tak ada, korang boleh install lah Telegram dekat Google Play Store, and then korang boleh sign in. Kalau tak ada lagi account, korang boleh sign up. Okay, so kat sini dah kita dah install. Kita perlu tekan open sahaja. Okay, contoh ni account Telegram kita yang dah lama lah, jadi sebab tu dia banyak tulis delete account. So contoh saya nak buat dekat diri saya. Okay, kat sini features dia. Okay, contoh kita tulis hi. Okay, pastikan kita kena tulis sebelum kita kena setting sebelum kita tulis. Okay, kita kena setting awal. Contoh macam ni, klik ke sini, klik atas ni, ni auto delete. Okay, kita boleh setting sama ada 1 hari ke, 1 minggu ke, 1 bulan ke, ataupun custom. Custom tu kita boleh edit lah berapa lama yang kita nak. 1 bulan, 2-3 bulan, 1 tahun pun boleh. Dia akan auto delete lah. Bermakna fungsi dia adalah untuk mengelakkan terlalu banyak sangat chat. Okay, contoh saya klik sekali lagi. Okay, klik ke sini, auto delete. Contoh saya buat 1 hari. Nampak dia dah auto setting. So saya keluar. So saya type hi. So bermakna chat saya ni walaupun saya hantar tadi sebelum saya setting pun dia still accept. Bermakna dalam masa 1 hari saya punya message tulis hi ni akan hilang. Okay, bermakna esok hilang lah. Kita boleh setting. Tujuan dia apa tahu? Supaya kita boleh mengelakkan handphone kita ni terlalu berat. Macam dekat aplikasi lain, dia orang tak padam. Jadi akan menjadikan handphone kita sangat berat dengan filenya, dengan videonya. Jadi kalau dengan adanya aplikasi ni, mana mesej yang kita rasa dah habis urusan, dah selesai, kita boleh buatkan dia auto delete lah. So bila sampai je masa mesej tersebut hilang, secara tak langsung handphone kita jadi ringan. Okey, semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Ada apa-apa tak faham, tanya saja di ruang komen. Saya akan balas jika saya free. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.